Cangkat Jering. Oh, Cangkat Jering, Bo. Ni dah sampai Cangkat Jering ni. Pas dah. Lampu merah. Trafik. Terus tadi ke mana? Mantap. Apa tadi terus itu? Dari sana kan gitu kan? Tak apa. dah, Tak, tu highway. tu highway tadi tu. Highway. Ada musim itu. Ni Cangkat Jering ni. ini yang Cangkat Jering tu. Betul, Cangkat Jering tadi tu. Tadi tu kan? Itu yang kita tadi tu kot. Bukan? Kita kan sekolah Gangsa. Bukanlah Kangsa tadi. Oh, itu yang lepas ya tadi yang ada bacaan Cangkat Jering. Oh, ada gitu. Assalamualaikum. Inilah pekan Cangkat Jering. Oh, Cangkat Jering, Bo. Ni dah sampai Cangkat Jering ni. Apa ni malam ya? Pasar malam ke tidak? Ni pekannya ni kot. Pekan Cangkat Jering. Inilah Cangkat Jering ni. Dia orang nak keluar. Selamat berjumpa kembali. Kita lanjut lagi ya. Lanjutan daripada video tadi. Kita tadi dah pergi Kenduri. Dah habis. Dah siap dah. Tak boleh lah nak ambil video tu sebab yang memang tak boleh ambil lah. Sekarang ni kita nak menuju ke, wow, tu ada bacaannya, Zoo Taiping. Kita nak menuju ke Bandar Taiping. Dah sampai ke Trong Taiping ni. Rugi tak pergi ke bandar kita ni. Kita nak cari penginapan dulu ya. Sabar tu. Bacaannya tu tak ini sangat. Bacaan tadi tak nampak sangat. Tapi kita dah sampai Bandar Taiping. SJK. Sikit lagi kita tengok dulu. Asap apa? Asap orang bakar sampah. Cangkat Jering. Tadi dari Trong. Sekarang dari Trong ke mana? Sana tu Pak asap depan sana. Tu yang nampak dari video pun nampak besar. Kenapa itu bacaan apa dia macam Minang gitu ya? Sebab user situ tadi kau tadi kau hujan tadi. Hujan. Sekarang tak hujan. Taiping hujan kejam. Lambat dia nak ambil ni. Mungkin sekejap. Tapi memang User je belum sampai sebelum sampai Tasik. Kuala Sepetang tu, ya Allah sedapnya makan Mi udang. Mi udang Kuala Sepetang. Besok lah. Tapi tak tahulah besok buka ke tidak ni. Sebelum petang, kalau sepetang dia tadi tutup setengah hari dah ada. Apa ni? Sup jebok. Taiping. Selamat datang ke Taiping Perak. Terima kasih. Sekarang ni kita memang nak menuju ke Bandar Taiping. Jalan-jalan. Dah lama tak ni masuk ke Bandar Taiping. Nak pergi ke utara ni. Kita tak pergi selalu. Kita orang Selangor. Selangor pun tak habis lagi. Ni kita pergi ke Taiping. Dalam Taiping ni Makan nasi tawar. Tutup. Okay, itu traffic light. Drivernya itu. Taman AO. Taman EO. Lihatlah. Razu Mini Home Showroom. Sikit lagi kita nak menuju ke tempat penginapan Taiping Medical Center. 5 km lah ke sana. Tapi apa bukan itu kan PJ lupa. Apa hospital Taiping. Mana sana kok apa apa.
Di ke bandar sana apa ya? Atau papa perasaan papa? Murah sih. Ingat 20 tahun mah. Ya enggak, papa bayangkan banyak lagi. Papa bukannya naik kereta, papa naik ambulans dekat dalam tu, bukannya nampak jalan. Oh, papa naik ambulan kak. Ini masih traffic light. Sekejap ya traffic light itu udah jalan. Bus. Ya. Oh ya. Ada jus. Ada jus. Jus kopi. Kita sikit lagi dah lepas dah. Lampu merah, traffic light. Kita dah nak. Ada delay. Ada tu ni kedai-kedai kat sini. Hotel ni banyak ni, Kavanas Inn. Terapi matematik. Oh, banyak situ. Ni kita area-area sini lah. Kita tahu ni. Tengok tempat parking pun macam gini pak. Kita tengok dulu macam mana. Depan-depan. Macam aku susah kedai. Tu pun ada orang tu baru keluar, itu dah masuk. Ini adalah yang kuning ini. Kiri. Orang nak keluar. Hotel situ je. Hotel Kavanas. Sini adalah keluar yang merah tu. Tapi parking straight gitu lah. Oh, itu sana tu keluar tu. Itu depan warna putih itu. Cubalah situ. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelah je delay. Pagi-pagi boleh delay. Tu ada delay. Ada makanan. Okay, kita ni sebelah kita Piru 2 ini. Pak, order delay atau sus dari bilik. Nanti turun bawah ambil. Dah. Kita dah sampai ke parking. Hotel tu Casa Villa situ. Kita tengok dulu dapat ke tak penginapan. Okay, kita tutup dulu video kita kali ini. Kita sambung lagi. Terima kasih. Assalamualaikum. Oh, sana traffic light. Turun dulu kita.